Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita berkumpul di dewan ini. Selain daripada kamu akan mengikuti latihan sukan, kita bersama-sama dalam satu majlis ringkas, iaitu majlis perpisahan atas perpindahan Encik Muzaffar bin Abu Kudus yang akan berpindah ke Kelantan, iaitu Tanah Merah. Pertama sekali bagi pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Muzaffar atas perkhidmatan beliau yang bermula pada tahun 2020 di sekolah ini. Sesungguhnya banyak jasa beliau kepada semua warga SK Pasu 2. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lengkaplah majlis tanpa ucapan yang diraikan. Jadi saya jemput Abang Muzaffar untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum. Yang dihormati pengurusi majlis, cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar semua. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sebab mengadakan majlis pada pagi ini. Tak tahu tu. Terima kasih pada pihak sekolah kerana telah memberi saya kerjasama semasa saya berkhidmat di sekolah ini dan juga peluang untuk berkhidmat. Doakan saya. Okey, terima kasih ya. Baik, terima kasih Abang Muzaffar atas amanat yang disampaikan. Semoga Abang Muzaffar terus maju jaya dan sihat sentiasa di tempat yang baru. Untuk meneruskan majlis lagi, pihak sekolah dengan berbesar hati ingin menyampaikan sedikit hadiah kenang-kenangan serta daripada wakil PPKI. Kita jemput Cikgu Rashid untuk menyampaikan hadiah kenang-kenangan kepada Abang Muzaffar. Yang pertama, hadiah daripada Badan Kebajikan Guru dan Staf. Kemudian hadiah kenang-kenangan daripada PPKI. Maka Alhamdulillah telah selesai sudah majlis ringkas kita pada pagi ini. Semoga Abang Muzaffar terus maju dan diberkati di tempat baru. Bagi pihak sekolah, kami mengucapkan jutaan terima kasih atas segala khidmat bakti dan jasa yang telah ditaburkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahun 1 boleh bangun, tahun 1.